Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Hamzi bin Sufiuddin, wakil daripada kumpulan 6, akan membentangkan tentang tajuk pembentangan saya, iaitu daripada penulisan mekanis latihan imla. Latihan imla ini bukan sahaja untuk menguji fokus seseorang murid, tetapi juga untuk menguji cara mereka mengeja sesuatu perkataan dengan betul dan tepat. Jadi, aktiviti saya ialah, pertama, saya sebagai seorang guru akan meletakkan beberapa perkataan di beberapa pada beberapa permukaan dinding. Kemudian akan ada dua orang pelajar, di mana seorang ini akan dikenali dengan panggilan pelari. Jadi pelajar dengan gelaran pelari ini perlu berlari ke dinding-dinding untuk mencari apa-apa sahaja perkataan yang diinginkannya. Kemudian pelajar ini perlu pergi semula ke kawannya dan membisikkan perkataan yang dia dapati pada permukaan dinding. Jadi peranan pelajar yang kedua ini ialah perlu mendengar perkataan tersebut dengan jelas dan kemudian menulis semula pada permukaan kertas dengan struktur dan juga tata bahasa yang betul. Jadi tujuan aktiviti ini dilakukan adalah untuk memastikan seseorang murid itu boleh fokus dengan perkataan yang didengarinya, dan juga murid itu mampu menulis semula perkataan tersebut dengan betul dan tepat. Dan hal ini secara tidak langsung mampu untuk mengukuhkan lagi kemahiran penulisan mekanis murid tersebut. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.